Panas. Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi menu raya, iaitu ketupat palas. Saya raya apa je mesti wajib ada ketupat palas. Tak kisah raya haji ke, raya Aidilfitri ke. Pertama sekali di sini saya nak gunakan 2 cawan tepung pulut. Kemudian saya nak cuci bersih terlebih dahulu beras pulut kita tu. Sama macam kita masak beras biasa tu, kita cuci dulu sampai bersih selama beberapa kali. Kemudian di sini yang kita perlukan ialah santan. Dia bagusnya santan peras ni, tapi saya malas pula nak pergi ambil kelapa dekat belakang, jadi saya guna yang instant aja. Saya gunakan 2 cawan santan, tapi santan tu tak berapa nak penuh sangat. 2 cawan tapi tak berapa nak penuh-penuh sangat. Jangan letak banyak-banyak santan tu, nanti lembek. Sambil tu jangan lupa letakkan garam sesuai selera dan penyedap rasa ataupun MSG. Ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip. Kemudian kita panaskan pengukus atau kita isi pengukus kita dengan air, sebab kita nak kukus terlebih dahulu kita punya beras pulut tu sehingga ia menjadi pulut. Ni kita tutup dulu. Ini dia lebih kurang 20 minit dah pun jadi pulut. Nanti waktu masak tu jangan lupalah digaul-gaul sikit agar ia masak dengan sekata. Tekstur pulut tu memang agak keras sebab kita punya santan tu ngam-ngam je, sebab kita nak buat ketupat palas, jadi santan tak boleh banyak, nanti lembek. Ni kita ada daun palas. Ni kita nak cari daun yang bagus lah, ataupun daun yang lebar. Sebab saya kalau buat ketupat palas suka buat besar-besar. Saya tak suka kecil-kecil mentil-mentil ni, tak suka. Tak puas makan you. Jadi kita pilih yang daun lebar macam ni. Jadi sekali makan satu kenyang sampai raya tahun depan. Ni pertama sekali, cara yang pertama saya gulung macam ni, macam buat samosa tu. Kalau orang kata cara bungkus budak-budak. Senang macam ni. Kemudian kita tinggal putar-putar-putar dia macam gini je. Kemudian hujung dia tu kita masukkan kat dalam macam gini. Siap dah pun. Ni cara yang pertama, macam buat samosa tu. Kemudian di hujungnya jangan lupa kita simpul supaya dia tidak terburai waktu kita kukus. Cara yang kedua ni lagilah mudah. Potong dulu bagi sekata, kemudian kita lipat macam gini. Lepas tu dekat bahagian lipatan tu anda letak pulut. Ni anak anda pun boleh buat ni, saking senangnya. Kemudian kita tinggal putar-putar sama macam tadi. Caranya sama je. Kalau mau mula anda cuba terbelit-terbelit tu biasalah. Lama-lama nanti okey lah tu. Sama je, ujung dia tu kita masukkan bahagian dalam, lalu kita sipul. Ni anda mungkin boleh buat lebih kemas daripada saya. Ni sebab saya nak cepat. Bagaimana menurut anda? Anda suka tak ketupat palas? Biasanya anda ketupat palas ni wajib ada dekat rumah ataupun tidak? Macam saya ni antara salah satu kesukaan saya selain ketupat nasi. Ni dia dah siap. Lakukanlah proses yang sama sehingga selesai. Tu, semudah tu je kan buat ketupat palas. Ingatkan susah. Kalau beli dekat luar pertahan mahal. Dan jarang jumpa juga orang yang jual ketupat palas ni. Kalau orang kampung saya memang suka sangat, jadi saya sukalah bawa sekali balik kampung. Ni dia setelah saya bungkus, dapat lebih kurang 20 biji dengan saiz sebesar gaban ni. Kalau anda buat kecil-kecil lagilah banyak. Ni kita tinggal kukus sehingga lebih kurang 20 minit ataupun sehingga dia masak. Ini dia setelah 20 minit. Nampak tak, dah nampak minyak dia tu naik dekat daun-daun. Ni kira dah siap lah. Mari saya tunjukkan bahagian dalamnya seperti apa. Ketupat palas ni kalau makan macam gitu saja pun dah sedap, dah lemak. Macam lemang rasanya lebih kurang, tapi harumnya harum palas lah. Dari segi rasa lebih kurang sama dengan lemang. Apalagi kalau makan dengan rendang, dah tak ada obat. Nampak tak? Jadi sempurna, tidak melekat di tangan. Kalau suka jangan lupa tekan like, jangan lupa share and subscribe for more videos. Jumpa lagi guys. Bye bye. Selamat mencuba.